Jadi akan ada 9 peserta untuk aksi ini. Mahalakshmi dengan nombor bib 244686 ialah Sharafana Azli dari wilayah persekutuan. Klezendra Chanda dari Sarawak dengan nombor bib 585. Nurin Azharina dari Johor 454. Farah Syuhada dari Terengganu 517. Wano Shazliana 229 dari Perak. Dan Chris Theo dari Pulau Pinang 203. Selain daripada itu, satu lagi wakil Penang iaitu Kairin Azalea 167 dan Rajiswari 358 dari Negeri Sembilan. Rekod kebangsaan dipegang oleh Melinda Kaur dan here we go. Mulaannya, ia akan melihat kepada bagaimana mereka mengakhirinya. Kerana 3,000 meter adalah sesuatu yang cukup lama dan di hadapan terlebih dahulu adalah Farah Syuhada. Dia mudah. Sambil itu ada juga Klezendra Chanda yang cuba memberikan saingan. Beliau berada antara top 5 dalam kedudukan ketika ini. Ini dia, lonjakan dan terus saja ke bahagian lopak air. Itu juga salah satu halangannya. Yang ini pagarnya lebih tinggi berbanding biasa. Lari berhalangan wanita pada Sukan Terengganu pada September tahun lalu, Farah Syuhada. Oh, ada yang sudah pun terjatuh dan berkemungkinan besar agak sukar untuk melakukan recovery juga. Boleh melakukannya, tapi jika dilihatkan boleh menjadi perbezaan 100 meter jika kita melihatkan. Sambil itu tumpuan diberikan kepada Nurin Azharina apabila beliau mengalami kecederaan dan tidak mampu untuk meneruskan permainan. Terus saja beliau akan diusung keluar. Sayangnya kerana beliau juga boleh memberikan cabaran tetapi terpaksa akur. Sambil itu sudah ada perbezaan yang agak ketara di antara Farah dan juga pesaing melakukan pintasan. Dan dengan masih lagi ada beberapa pusingan untuk dilakukan, berkemungkinan besar ia akan menjadi satu penentuan pingat perak dan juga gangsa. Ini dia. Ingat nama ini tuan-tuan dan puan-puan, Nur Farah Syuhada binti Mat Razali. Beliau akan menjadi bintang dan beliau sudah pun menunjukkannya pada tahun lalu bersama Kuala Nerus, dan kini beliau menunjukkannya di Terbuka Malaysia 2026, dan sudah pastinya satu masa nanti beliau akan menunjukkannya di peringkat antarabangsa. Pingat emas untuk anak muda ini. Sujud syukur juga untuk karier yang masih lagi cukup muda tetapi sudah pun mendominasi, crashing the competition. Dengan pingat perak bakal diunggul oleh Christio Sehui dari Pulau Pinang dengan bib 203. Beliau memintas kedudukan Sharafana Azli dan mendapatkan pingat perak, sambil Sharafana akan memperoleh pingat gangsa untuk wilayah persekutuan.